Apakah keadaan itu membuka ruang semula kepada pemain Korea Selatan? Ini telah membuka ruang semula kepada Kong, tetapi Kong memerlukan strike dari frame ke-7 hingga ke-10 bang. Dia tidak boleh mendapatkan spare lagi. Dia hanya memerlukan strike saja untuk memberi peluang kepada diri. Frame penting, frame ke-8, game yang kedua, pelanan penentuan. Amat mustahak untuk pemain Korea Selatan ini melakukan strike sekiranya mau menyaingi pemain muda negara Muhammad Rafiq Ismail. Kedudukan semakin genting. Lebih baik dari Kong. Itu dia. Ini adalah situasi yang agak baru untuk Muhammad Rafiq ya. Kita di sini kita akan dapat lihat sama ada Muhammad Rafiq dapat mengawal keadaan, mengawal emosi dan memberikan fokusnya untuk meneruskan momentum yang bagus, balingan yang bagus, kerana Kong telah pun meletakkan tekanan ke atas Muhammad Rafiq sekarang ini. Strike lagi dilakukan oleh Kong. 3 strike berturut-turut dari Kong sekarang ini meletakkan tekanan ke atas Muhammad Rafiq. Mari kita lihat apakah jawapannya akan diberi. Kita harap Muhammad Rafiq Ismail mampu melakukan strike di frame yang ke-9 balingan yang pertama. Cantik. Itu yang kita mahukan. Itu jawapan yang paling baik boleh diberi kepada lawan kita bang. Bola mengelunsur menuju pin pertama, merempuh pin-pin berikutnya untuk Rafiq mencatatkan strike di frame yang ke-9 balingan yang pertama. Perhatikan bagaimana kedudukan sayap mata pada 3 frame ke-6, ke-7 dan ke-8. Cari mata maksima oleh kedua-dua pencabar. Satu lagi untuk Rafiq. Satu lagi. Oh, sayang. Game 9 sekali lagi berdegil seperti game sebelum ini bang. Tampaknya Muhammad Ismail kelihatan mungkin sedikit gelisah melihatkan satu pin yang tidak jatuh dari balingan Muhammad Rafiq pada frame yang ke-9 sebentar tadi. Ya. Rafiq memerlukan spare di sini. Cantik, spare yang baik. Sekarang ini Kong jika berjaya melakukan strike di frame ke-9 dan frame ke-10, Muhammad Rafiq juga harus mendapatkan sekurang-kurangnya spare di frame ke-10 untuk menjadi juara. Frame yang ke-9, frame yang penuh debar. Itu split yang begitu ketara nampaknya dicatatkan oleh Kong. Maknanya sekarang ni bang, sekali lagi Malaysia menjadi juara. Sekarang ini telah pasti, sudah pasti Muhammad Rafiq akan digelar juara untuk Masters 2011. Anak muda dari Kuala Lumpur ni. Kelihatan Holowichia membisikkan sesuatu kepada Muhammad Rafiq selepas Kong melakukan split yang begitu saya kira tidak sempurna. Nampaknya frame yang ke-9 mendatangkan suasana yang menghancurkan harapannya untuk menjadi juara. Benar bang. Inilah produk, satu lagi produk dari ketua jurulatih kita Holowichia Muhammad Rafiq yang telah berlatih di bawah Holowichia. Nampaknya fokus Kong Yong Hui pada frame yang ke-9 tidak begitu sempurna. Dia melakukan spare 2 kali dan ini meletakkan beliau dalam keadaan yang sudah pun
boleh kita katakan membuka ruang sempurna untuk Muhammad Rafiq. Sekarang ini Muhammad Rafiq hanya perlu membuat balingan untuk melakukan pertunjukan untuk kita semua bang, kerana kejuaraan Sudah pun pasti berada dalam genggamannya. sudah pasti milik Muhammad Rafiq. Kerana Kong walaupun dengan strike di frame terakhir ni hanya dapat melakukan 199 jatuhan pin, amat jauh berbandingkan dengan Muhammad Rafiq 216 ketika. 216. Jadi ini dia Juara kita. aksi untuk frame terakhir pada kedudukan dia sudah pun boleh kita katakan menggenggam kejuaraan. Itu dia penyokong-penyokong, penonton-penonton sudah memberikan tepukan ya. Tepukan daripada penonton mengiringi hayunan di frame yang ke-10. Muhammad Rafiq Ismail. Wah, 9 pin tapi masih lagi tersenyum. Namun begitu kedudukan itu tidak menggugat sebarang peluang dari Kong Byung Hee dari Korea Selatan untuk merampas kejuaraan pada kejohanan Masters Challenge 2011 di Sunway Mega Links ketika ini. Cantik spare dari Muhammad Rafiq. Spare yang sempurna dilakukan oleh Muhammad Rafiq Ismail. Tidak ada raut wajah tekanan, kekecewaan nampaknya pada wajah Kong Byung Hee. Zul. Prestasi yang kurang memberangsangkan di peringkat akhir ni. 9 pin. Itu dia juara kita. Syabas kita ucapkan kepada Muhammad Rafiq Ismail. Senyum bapanya ya. Bapanya Muhammad Ismail yang turut berada di Sunway Mega Links turut meraihkan kejayaan anak muda dari Kuala Lumpur ini setelah muncul naib juara dalam kategori Boys Open Step Ladder Final kepada pemain Singapura. Muhammad Rafiq Ismail bangkit menongka arus untuk muncul juara dalam kategori Masters Challenge 2011 menewaskan pemain pilihan Kong Byung Hee dari Korea Selatan. Kita berada dulu seketika.